Hello guys, welcome back to OKman. Korang kenal tak barang ni? Ni drill. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang dah tahu. Baru-baru ni saya punya kawan dekat channel sebelah. Dia ada release satu video pasal macam mana nak guna drill ni. Tapi rupa-rupanya dekat komen dia ada banyak juga yang tanya apa fungsi logo-logo dekat drill ni. Apa pula fungsi dia punya nombor-nombor ni? Ada ramai yang tak tahu. Hari ni saya nak share dengan korang apa fungsi logo ni dan apa fungsi dia punya nombor-nombor ni. Okey, yang pertama, ini untuk sebuah drill ni biasa dia ada 3 mode dekat sini. Mode yang pertama ni korang boleh tengok ada mode screw. Yang kedua ni ada mode untuk drilling. Yang ketiga ni gambar hammer ni adalah mode untuk impact. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk mode yang pertama, mode screwing. Mode ni adalah untuk kerja-kerja pasang buka skru. Korang nak ketatkan nut, nak buka nut, nak skru dekat dinding ke, nak skru dekat kayu ke, pakai mode ni. Untuk mode ni lah yang kita pakai dia punya torque tadi tu. Daripada belas-belas, puluh-puluh tu kan. Daripada yang paling slow sampailah yang ke paling laju, dia punya mode torque tu tadi. Torque ni lagi besar, lagi kuat nombor kita pakai, lagi kuat tenaga ketukan dia untuk drive skru kita ke dalam. Jadi kalau korang nak skru kayu, korang kena pilih torque yang sesuai supaya kita punya skru tu masuk ngam-ngam, taklah dia terlalu slow, taklah dia terlalu kuat sampai kayu korang boleh pecah. Untuk mode yang kedua pula, kita ada mode untuk drilling. Mode untuk drilling ni biasanya kita pakai untuk tebuk kayu dan juga tebuk besi. Tebuk kayu, tebuk besi dan satu lagi untuk tebuk barang-barang macam mozaik dan juga tiles. Mozaik, tiles, kayu, besi pakai mode nombor 2 ni, mode drilling. Untuk mode drilling ni dia tak ada nak pakai dia punya nombor torque tu dah. Kita hanya perlu tahu kita punya speed drill tu saja. Nak pakai yang high atau low dekat atas ni. Ini kita punya switch untuk kita pilih speed dia. Dia speed 1, speed 2. Yang torque ni dah tak ada pakai dah untuk bila kita pakai untuk nak tebuk kayu, besi ataupun mozaik. Yang nombor 3 ni pula, lastly adalah mode impact. Mode impact ni untuk apa? Mode impact ni adalah sinonim dengan pekerjaan kita untuk nak drill dinding rumah kita, nak drill konkrit, nak pasang wall plug. Korang nak letak rail langsir, nak letak frame gambar, lagi apa? Korang nak ikat pasang anchor, nak letak L bracket, semua pakai mode impact ni. Mode impact ni bukan sekadar dia menggerudi, tapi dia ada bagi ketukan. Dia bagi impact dekat belakang tu untuk kita punya drill tu, mata drill bit kita tu masuk dekat kita punya dinding tadi. So guys, korang dah jelas apa fungsi torque dan juga mode-mode dekat drill tadi tu. So guys, tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Terima kasih. Roger.